ujung hutan ni ada satu tempat yang ramai orang lalu, tapi aku rasa tak ramai yang betul-betul tahu cerita. Dari luar, hutan simpan biasa, tapi laluan ni dah wujud jauh lebih lama daripada jalan raya yang kita guna hari ni. Abad ke-16, Portugis dah sampai ke datang. Selat Melaka, laluan perdagangan paling penting antara timur dengan barat. Sebab tu kawasan ni jadi terkenal. Portugis bangunkan rumah api ni, Cape Recado Lighthouse. Struktur ni dah wujud beratus tahun dan jadi panduan kepada kapal-kapal yang lalu ke Selat Melaka waktu. Dan pada zaman British, rumah api ni dibaiki dan dibangunkan balik. Fungsi masih sama, bagi kapal mengelak kawasan berbahaya kat laluan ni. Bayangkanlah, sebelum ada GPS, dengan teknologi macam hari ni, satu cahaya kecil dekat ujung bukit ni boleh tentukan sama ada kapal tu sampai kat destinasi atau hilang kat tengah laut. Hari ni kita berdiri kat tempat yang sama, bukan sebagai pelayar, tapi sebagai manusia yang datang untuk ingat bahawa tempat kecil macam ni pernah memainkan peranan besar dalam sejarah dunia. Dan mungkin itulah sebab kenapa cahaya ni masih ada walaupun zaman dah berubah.